Guys, kabel baru 4-in-1 daripada Newmore ni seriously nampak menarik. So, korang boleh nampak board dia dekat dalam guys. Dan the best lagi, kabel ni boleh support sampai 240 watt. Memang fast charging habis lah. Dan kita juga boleh tukar-tukar daripada USB Type A kepada USB Type C ataupun Apple cable kepada USB Type C. Jadi kita nak jadikan dia PD cable boleh, nak jadikan kabel USB biasa pun boleh, nak jadikan kabel Apple pun boleh. So kalau korang tengok dekat sini, kabel dia memang tebal, memang nice lah, memang cantik lah. Dan panjang kabel ni 1.2 meter. So cukup cantik lah untuk kita nak charge kat dalam kereta pun boleh, pakai dengan power bank pun boleh, dekat rumah pun boleh. Cukup panjang guys. Tapi betul ke 240 watt? Jom kita test. Aku tak ada device sampai 240 watt, tapi kita ada 66 watt untuk phone ni. So jom kita test. Dapat extreme fast charging. Extreme fast charging memang laju gila lah guys. So untuk korang yang nakkan kabel laju, nak senang guna, senang bawa, korang ambil lah model ni sebab dia 4-in-1. Bawa satu je kat dalam kereta, korang dah boleh charge iPhone, Android. Nak pakai dekat USB biasa, nak pakai dekat adapter jenis Type C, semuanya boleh. So guys, check out dekat beg kuning kat bawah.